Dalam sebuah keluarga, kadang-kadang Allah memilih seorang anak untuk menjadi kuat lebih awal daripada usianya, bukan kerana dia diminta, tetapi kerana hatinya mengerti tentang tanggungjawab. Namanya Miqdad bin Masruddin. Anak sulung daripada 3 beradik, seorang abang yang berdisiplin, tenang dalam tindakan dan sentiasa menghormati ibu dan ayah. Miqdad gemar berenang, bermain catur, menyusun puzzle dan membaca komik. Namun, yang paling indah tentang dirinya ialah cara dia menjaga adik-adiknya. Dia menyusun masa adik-adik, waktu belajar, waktu bermain dan waktu mengemas. Semuanya dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Ada satu kisah kecil tetapi besar maknanya. Ibunya pernah terjumpa soalan-soalan latihan yang disediakan oleh Miqdad sendiri untuk adiknya, Milhan. Dalam diam, Miqdad melatih adiknya membaca, menghafal dan mengira. Bukan kerana disuruh, tetapi kerana dia mahu adiknya bersedia dan percaya. Jika adiknya belum lancar membaca, belum pandai mengaji, Miqdadlah orang yang paling risau. Dengan penuh adab, dia menegur ibunya agar pendidikan adik-adiknya tidak terlepas dari perhatian. Saya sebagai guru kelas, saya juga sebagai mentor dan saya juga sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu yang mana memang banyak habiskan masa dalam kelas bersama dengan Miqdad. So, komen atau review saya tentang Miqdad, kalau berkaitan dengan pembelajaran, dia selalu aktif dalam kelas. Apa-apa sahaja soalan, dia akan mulakan dulu baru rakan-rakan yang lain. Kalau dia tak angkat tangan, kawan-kawan lain tak akan volunteer untuk angkat tangan. Kalau Pak Mengazi pun sama, dia selalu volunteer untuk baca dulu. Saya tanya Muklimah, boleh baca ke Muklimah? Saya nak jadi orang pertama boleh? Selalu jadikan diri dia tu pertama. Perwatakan dalam kelas pun sama. Dia sangat bagus, selalu tanya soalan, sangat baik, suka membantu kawan yang memerlukan. Contohnya, kalau dia dah siap kerja, saya akan suruh dia tanya kawan yang lain, pergi tolong kawan yang lain yang mana tak tahu. Dia akan, okey Muklimah, dia rela, dia suka membantu. So bagi saya, dia boleh jadi teladan yang bagus lah untuk kawan-kawan yang lain. Itulah Miqdad. Kecil tubuhnya, namun besar rasa tanggungjawabnya. Peramah dengan rakan-rakan, ringan tulang membantu dan sentiasa mendahulukan keluarga. Hari ini, kami menyaksikan seorang anak soleh sedang membesar dengan akhlak yang indah. Semoga Miqdad bin Masruddin terus menjadi anak yang soleh, abang yang membimbing dan insan yang memberi manfaat. Kerana kepimpinan sejati selalu bermula dari hati yang ikhlas.